buat saya takut. Nanti okay, ada locker tau kat belakang. So kalau macam bawa beg besar-besar ke, jangan risau, ada locker. Korang tak So bagi ke? misi kita adalah untuk Menarik orang. menarik turis Arab ke Mak Saleh ke, tak tahulah. Dia punya ada anaconda kat sini. Apa ni? Melekat. Tengok guys, turis happy birthday Dina dah jadi apa dah? Assalamualaikum ya jemaah. Welcome back to my channel. Dia macam bad light sikit sebab aku macam duduk kat tangga sekarang ni. Hari ni kita nak hang out, tapi tema dia macam spooky. So tengoklah baju. Kalau letak hitam tu bukan Dina lah kan, tapi kasut. Tak nampak. Kasut macam tak kena. Tapi sebab pakai kasut ni, sebab dah lama tak pakai. Kalau lama tak pakai kena hisap lah kan. Okay, jom kita pick up sebab dah lambat sangat sekarang ni. Saya jangan confused lah. Saya nak pakai cap ke tak nak. Tapi kan, kenapa tudung ni macam sengit tau. Dia macam awning ni, dia macam berat sebelah. Kenapa? Kenapa? A few moments later. Nak hujan ni guys. Nak hujan ni macam mana ni? Macam mana kita nak main dalam tu kalau hujan? Saya dah lama dah teringin nak mandi hujan. So saya rasa mungkin ni the right time. Masa yang ditunggu-tunggu. Okay, kalau nak tahu sekarang ni tengah jam dekat area Bangsa. Saya akan pick up sama special tu dekat LRT Bangsa. And then dari situ kita akan pergi ke tempat yang kita nak pergi hari ni. About 20 minutes. Tapi dengan jam ni saya pun tak tahulah macam mana. Kita enjoy je, kita jalan je. 12 seconds later. Yeay, ni dia Putri in the house. Oh my god. Tengoklah Putri bawa apa untuk saya. Birthday dia kan? So Ya. kita kena sambut lah. Kalau korang nak tahu, this is my second cake tau. First Salia bagi, and then second Putri. Thank you Putri. Lama je tak jumpa. Tahu gila. Okay Putri, jom kita nak pergi beli apa? Alas perut. Kita sebab si Putri cakap kita jangan makan benda berat, akan muntah. Ya. Kalau tak aku memang nak makan nasi ayam gepuk dah. What? Okay, kita sekarang dalam Speed Mart guys. Kenapa masuk bahagian sabun ni? Nak cari roti. Mana roti? Sini air kotak. Jangan cakap tak ada roti weh. Benda dah, kedai dah padat, takkan tak ada roti. Siapa yang ni ada satu roti? Ni ada satu roti. Aku suka roti ni. Ambil lah. Ni rezeki ni. Sian dia balik-balik kerja terus kena ikut tau. Satu je ke? Satu lah. Kau nak berapa? Saya ambil ni. Putri ambil jagung. Lagi tak? Kita meraihkan birthday girl. Tak apalah. Tak menarik. Okay. Weh, tak tahu weh. Mana atas mana bawah dah weh. Biar hilang dah. Ya. Kita try buka tengok jadi apa tulisan. Dah minyak-minyak lah. Tak nampak ni. Mesti. Kau tulis apa weh? Aduh, mesti hilang. Tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang dah. Apa ni? Apa ni? Melekat dah. Tengok guys, turis happy birthday Dina dah jadi apa dah? Ni, Dah tak nampak. dah jadi Ima dah. Siapa Ima? One eternity later. Lower ground LG. Ya, Sunway apa? Sampai Sengit lah tudung aku ni, kenapa? Sunway Pyramid. Mana suara kita? Cari surau.
Secret recipe. Beli kek satu lagi. Beli kek satu lagi. Diorang dah 2 kali pusing dah guys. Tak jumpa dalam tengok. Mana dalam tengok? Ni kek tadi nampak. Kan aku puji tadi. Kek dia. Secret recipe kita. Jumpa balik secret recipe. Aku dah kata kena beli kek lagi satu. Sekarang mana tu Pak tengok? Kita orang dah selesai. Kita orang dalam mall. Sunway Mall ni. Tapi tak tahu macam mana nak pergi ke Sunway Theme Park tu. Dekat Muji base. Terus lagi. Terus lagi. Kita kena cari Muji sekarang. Kalau kita dah ada sini, kita akan jumpa surau tu lagi. Solat kali kedua. Tunggu Isyak. Selah, kita tak biasa datang mall-mall macam ni. Kita selalu IOI je. Kita nak speedrun. Muji mana Muji? 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Dah jumpa. Finally. So ni, Four Fingers, Texas. Dia dekat sini. So kita akan keluar dari mall ni. Hujan. Hujan Tengok entrance masuk. Tapi saya memang nak mandi hujan. Hari ni niat saya memang nak mandi hujan. Semoga sihat. Tak tengok. Ya. Tu nampak tu, mainan-mainan tu. Ya. Mana? Mana? Tak, Iza kena salah. Ke sana. Hujan. Sekarang ni kita hujan. Jadi kita ada certain permainan je yang boleh main. Tak tahu apa itu. Tak tahu. Jom kita tengok, kita boleh review dekat Sunway Lagoon ni. Naik park, apa je mainan yang boleh main ketika hujan. Kami menuju ke Tomahawk ni. Aku tak tahulah. Tapi mesti tali rakam ke atas. Korang nak naik benda lah ni. Okay guys, dah tahu dah. Kita kena at least 4 orang kalau nak main. Korang tak So, boleh? misi kita adalah untuk Menarik orang. menarik turis Arab ke Mak Saleh ke, tak tahulah. A few moments later. Ya, kita jumpa. Kita jumpa geng. Dah ada rezeki. Tomahawk settle. Dan Baru level 1. Dia macam baru macam apa? warm up. Macam warm up baru. Macam macam tu. Yeah. Next kita main ni pula. Ni apa nama ni? Nama awak siapa? Blind date. Blind. Bisa saja je guys. Sebab dah beli tiket kan, naik je lah. Pening dah pening. Okay, super pening. Sekarang dah pening. Dah pening dah. Dengan perangai awak saya pening. Jangan tambah kepeningan saya. No makeup itu cantik, paling asik, paling klasik, paling. Now kita masuk Wildlife Park. Kita tengok situation dia macam kita dekat jungle. Tiba-tiba masuk hutan ni, tiba-tiba rasa lagi lebat hujan. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Nampak tak? Tu. Burung hantu. Uyuh. Dia. Cuba korang teka. Tu patung ke binatang betul? Betul. Nampak? Suruh aku buat video ke apa? Tak gambar? Okay. Kita nak awal dalam hutan.
Takutnya ada anaconda kat sini. Buaya. Takut bunyi ni burung. Pencegah maksiat. Tengok dia orang ni. Janganlah buat saya takut. Nanti kita orang datang. Pengembaraan diteruskan. Naik bukit. Naik bukit Nampak tadi kita kat bawah, kita naik atas. Hello awak tak lonely ke? Seorang-seorang nak saya teman. Lupa buaya dekat bawah. Kembali ke hutan rimba kan berjumpa haiwan buas. Hi. Don't sleep at night. You are tiger. Oh my god. Tiger is hunting at night. Aku dah pelik dah dengan harimau ni. Dah tukar habitat ni. Tiger City. Dia duduk kat bandar macam mana tengok tak? Nampak? Harimau duduk di bandar. Macam tu. Rupanya ni, nampak ni kat sini je, nampak? Ya. Saya dah cakap, kita kat hutan. Nampak? Itu bunyi ni bukan bunyi ayam tau. Siapa cakap bunyi ayam memang. Tengok ni. So cantik. Ayam ni korang, dia tengah duduk bertenggek kat sini. Sangatlah sudah aku sadari. Terima kasih dan jumpa lagi. Tengok dia korang. Ayam ni. Tapi saya takut dia melompat-lompat terbang dan sebagainya. Jadi kita biarlah dia orang tidur. Sana ni Putri. Macam mana kita nak balik? Ceng-cereng. Macam cara balik. Jom. Kita balik dia sini. Salah. Talu. Tiger dah bangun. Turun. Okay, nanti persaksikan my favorite animal, tiger. Macam tu je dia palau dia sangat nonchalant. Meanwhile, Cara-cara nak menyeru saka harimau. Putri, nak dapatkan harta karun sana, kena menyeberangi ni ikan-ikan ni. Sanggup ke? Besar itu. Kita orang dah penat. Kita orang nak relax je atas ferry wave. Ambil angin dari atas pula. Saya dah 小的人爱呀，爱到月亮变老，七岁过荡漾，只要抱紧你，四季都为你颠倒。Baby， 我说到就做到，别再逃跑，那些不能见面的日夜有够煎熬。小小的人快要只剩拳头，是你的好，稍稍叫我温柔。相爱就从某一天到。
Fakta umur. Fakta umur dah tak lakat. Ambil kau. Okay, so tu saja untuk video kali ni. Thank you Putri untuk hari ni. Kita orang dah kenyang, dah makan tom yum apa semua. So, tu saja. Hope enjoy the video. Bye-bye. Assalamualaikum.